Okey, hari ini resipi barva Melayu Okey, kita mulakan dengan menumis bawang besar sehingga layu. Kita menggunakan pakai minyak masak yang kita pakai untuk goreng ayam. Setelah layu, kita masukkan lada kering dan juga lepas 3 sekawang dan juga daun kari. Okey, setelah bahan-bahan yang kita masukkan tadi layu, kita kacau dan kita masukkan rempah serbuk kunyit, jintan putih, serbuk kari dan juga jintan manis kita masukkan. Okey, kita kacau sehingga naik bau kari dan juga serbuk cili tu dia naik bau Alright, selepas tu kita masukkan ayam. Ayam kita kena goreng dahulu. Goreng dengan kunyit dan juga cili, serbuk cili dan juga sedikit garam. Goreng betul-betul masak. Jangan separuh masak. Betul-betul masak. Okey, setelah ayam kita letak, kita gaul sehingga sebati dengan pes barva kita dan kita kacau. Kita letakkan sedikit kicap sedikit kicap. Kalau nak banyak, letak banyak. Saya letak banyak sebab request oleh anak suruh letak kicap lebih. Okey, kita gaul hingga sebati. Okey, kicap dah letak, semuanya kita gaul. Kita biarkan seketika ayam masak. Okey, kita biarkan seketika. Kita kacau. Alright. Masa ni kita letak sedikit garam dan garam tak perlu lagi dah. Saya dah tak garam dah sebab ayam kita dah salut dengan garam tadi. Kita letak ajinomoto dan gula Okey, ayam barva kita dah nak masak. Okey. Alhamdulillah, inilah rupanya ayam barva Melayu, resepi bonda nukilan senja. Sampai waktu kita mencuba, kita gaul semuanya. Gaul bagi rata macam kita makan kat kedai mamak. Kita bagi kuah sedikit banjir. Okey, kita pun bismillah. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Okey, selamat mencuba.